membawakan kepada anda khususnya mereka yang lebih berada dalam bidang pertanian tentang ancaman serangan kumbang merah palma. Dan untuk mengetahui situasi sebenar ataupun lebih berikan pemahaman kepada para penonton, kita sedang menghubungi Yang Bahagia Datuk Ahmad Zakaria Muhammad Siddiq yang kini berada di talian, Ketua Pengarah Jabatan Pertanian. Assalamualaikum Datuk, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik Datuk, ramai yang ingin bertanya sekarang Datuk, ya, apa yang kita ketahui tentang serangan kumbang merah palma ini di Malaysia setakat ini? Ya, sebenarnya kumbang merah palma ni ialah sejenis kumbang yang nama saintifiknya ialah Rhynchophorus ferruginus. Dan dia merupakan perosak utama bagi tanaman palma. Dan dia amat suka dengan pada tanaman kurma dan tanaman kelapa. Dan yang kita risaukan kalau dia mula suka dengan tanaman kelapa sawit, yang mana tanaman kelapa sawit merupakan industri tanaman utama bagi negara kita. Kumbang merah palma ni dia sebesar lebih kurang shilling 10 sen, tapi dia bujur. Dan dia di sebelah utaranya kita panggil dia kumbang belalai gajah. Kumbang belalai gajah. Jadi kumbang ni memang ada dua jenis, ya. Yang mana juga ada dalam negara kita yang scientific name-nya adalah Rhynchophorus vulneratus. Tetapi yang ada dalam Malaysia ni, dia tidak seganas Rhynchophorus ferruginus yang dibawa masuk, yang kita syaki dibawa masuk melalui pokok-pokok palma yang diimport. Ya. Jadi sebab itu kita dengan kita dapati sekarang ni bila kita pasang perangkap kumbang merah palma ni, kita dapati bilangan yang kita dapat tangkap ni kian meningkat. Jadi kita rasa kita perlu ambil tindakan yang lebih drastik lagi lah. Datuk, untuk tanaman ataupun ladang kelapa sawit, barangkali ada satu pasukan yang lebih besar, lebih ekstensif dapat menyelesaikan ataupun menangani masalah ini. Datuk sebutkan tadi juga kelapa, Datuk, Ya. Jadi untuk para penonton kita ataupun rakyat Malaysia yang mempunyai tanaman kelapa di rumah ataupun bergantung kepada sumber pendapatan dari pokok kelapa, apa langkah penjagaan ataupun langkah berjaga-jaga yang mereka boleh ambil untuk memastikan mereka tidak terkesan teruk akibat serangan kumbang merah ini? Okey, bagi tanam pokok kelapa ni, kumbang merah palma ni kalau dia menyerang, dia akan menyerang pada tisu yang lembut dan pada pucuk. Dan akibatnya kalau kita tengok dia, kita boleh dapati pucuk kembang, dan kalau keadaan yang teruknya tu, kita nampak macam daun-daunnya jatuh. Daun-daun dia macam skirt di atas pokok kelapa tu. Dia jatuh terkulai daun-daun, dan dia meliputi batang pokok kelapa tu lah. Jadi kita akan lihat daun-daun layu, kekuningan dan matilah. Daun akan kepirangan dan mati. Itu simptom yang kita boleh lihat pada pokok kelapa, ya. Jadi kalau didapati ada kesan-kesan tersebut, ya, kita minta pihak-pihak berkenaan laporkan kepada Jabatan Pertanian yang terdekat, Jabatan Pertanian terdekat, supaya kita boleh ambil tindakan untuk merawat. Bagi pokok yang kita rasa sudah terlewat untuk dirawat, kita akan tebang dan kita akan musnahkan supaya kumbang yang berada dalam pokok tersebut dapat dihapuskan. Dan Datuk, setakat laporan dan juga aduan yang diterima oleh Jabatan Pertanian ini, mungkin lokasi-lokasi atau kawasan-kawasan mana yang pada ketika ini betul-betul menerima serangan ini ataupun sudah merebak ke lokasi-lokasi yang tak dijangka ke, Datuk? Okey, buat masa ni kita dapati memang kita telah memasang perangkap kumbang merah
palma ni di seluruh negara sebenarnya. Ya, di mana kawasan-kawasan utama kelapa tu memang kita dah pasang. Dan kita dapati negeri-negeri yang diserang sekarang ni ialah Terengganu, Kelantan, di pantai timur, Perlis, di utara, dan Kedah. Termasuk Pulau Pinang. Jadi ada 5. Ada 5 negeri dan kalau kita kira dia serangannya bersifat pada beberapa pokok dalam satu kawasan. Jadi dia kalau kita bilang pokoknya jumlahnya tu bersamaan dengan 465 hektar di seluruh negara ni lah. Jadi kita dan trend sekarang ni saya lihat banyak pihak-pihak tertentu dia cenderung untuk membawa masuk pokok kurma. Dan pokok kurma ni kalau ikut literaturnya merupakan tanaman yang sangat digemari oleh makhluk ni, kumbang merah ni. Dan kalau ada kurma dan juga ni kelapa tu, dia akan pilih kurma lah. Jadi saya tengok kecenderungannya ada. Jadi bila kita lihat ni lebih kurang 335 pokok kurma yang mana yang ditanam secara landscape ni telah serang dan kita telah musnahkan sebenarnya. Kita telah musnahkan dengan kerjasama majlis-majlis bandaran dan pihak-pihak yang terlibat lah. Jadi saya menyuruhlah pihak-pihak seperti majlis tempatan, majlis daerah, pihak-pihak masjid yang sekarang ni banyak kecenderungannya sekarang ni nak menanam pokok kurma dekat kawasan compound keliling masjid, ke kawasan-kawasan bandar, terutama sekali di sebelah Kelantan lah saya tengok. Jadi kita telah pun menghantar surat kepada semua pihak-pihak yang berkenaan menyatakan sebenarnya kita dah buat larangan mengimport pokok kurma, pokok kelapa dan juga palma yang lain daripada Thailand. Pada tahun 2011 lagi. Dan sebenarnya kita tak pernah keluarkan import permit untuk import tanaman-tanaman tersebut. Sebab kita khawatiri tanaman tersebutlah akan membawa masuk kumbang ni. Jadi yang mana yang masuk ni kemudian ialah melalui bukan pintu masuk rasmi lah. Bukan pintu masuk sah. Ya, secara tidak sah, secara haram. Kalau nyatakan secara katanya secara haram lah. Terima kasih Dato'. Baik, terima kasih Dato' atas perkongsian tadi, dan kita harapkan dari apa yang Dato' katakan tadi, sebab ia masuk bukan dengan pintu dengan laluan yang sah. Rasmi, jadi kalau selepas ini sekiranya boleh masuk sekalipun, mereka yang membawa pokok-pokok ni kalau dibenarkan kena melalui saringan dan tak boleh marahlah kalau penguasa terpaksa simpan ataupun kuarantin terlebih dahulu untuk memastikan 465 hektar itu sumber pendapatan yang hilang yang sangat banyak luas sebenarnya. Yang penting juga kalau anda seperti yang Datuk kata tadi, sebagai petani anda ada produk-produk pertanian yang sebegini, anda perlu mengenal pasti kalau ada simptom-simptom terus laporkan kepada pihak Jabatan Pertanian untuk mereka ubat. Satu lagi sebenarnya, kadang-kadang ada kita terlepas pandang, ini yang saya saksikan di salah satu dokumentari baru-baru ini. Kadang-kadang kita pergi melancong, bawa balik topi anyaman, beg anyaman, sebab asasnya pun palma kan. Jadi bila anyaman ini dibuat pada daun-daun yang berasal dari pokok palma ni, ia juga sebenarnya ada kebarangkalian untuk kumbang tersebut berada di saiz yang kecil. Sebab kalau kita tepuk kadang-kadang topi tersebut di atas kertas putih, jatuh kumbang-kumbang tu. Jadi niatnya baik nak beli cenderamata, tapi masalahnya kadang-kadang pembawa. Jadi kita kena pastikan apa yang kita bawa masuk itu selamat.